Kucing, kau bergerak. Jangan bermimpi dapat berjumpa keturunan kau lagi. Aku orang Melayu yang akan membela bangsaku. Walau Israel datang sekalipun, aku sedia menghadap. Ini kan pula penjajah laknat seperti kau. Islam agamaku, Melayu bangsaku. Takkan aku duduk berdiam melihat apa yang kau buat pada bangsaku. Keris yang mulia, aku dipanggil. Tiga hari sudah berlalu. Kedua-dua askar sepoi itu luka parah. Tapi aku yakin mangsa keris itu lambat laun akan mati juga. Keris Ali, bukan keris orang lain. Semua lelaki ke tepi. Kami mau operation satu persatu. Jangan kerja sangat tuan. Budak lagi tu. Kejam. Mereka periksa semua orang. Tak kira tua atau muda. Perempuan pun diganggu. Kampung ini jadi macam penjara. Ibu-ibu takut keluar rumah. Kita kena cari Ali. Kita tak boleh biarkan dia pasai kampung ni. Kita kena bersatu. Sepo tu dekat Ambo. Sampai tak boleh tu risau. Bagaimana kemparan ini terjadi? Ambo dengan askar-askar pun bunuh dah seorang yang tak salah. Ambo pendengar. Ramai lepas sebut dia masih. Takut. Kita ikan apa ya? Nak makan musuh-musuh. Kalau tak kerja, anak-anak makan gapo? Saya saja suka kebebasan kita. Kamu dengar, tak jangan disebut askar malam. Lagu mana? Tengah daripada pasukan Tok Janggut tu. Dia suruh pasukan sepoi semalam. Pagan tu. Dengar-dengar doi kena tembok malam. Apa kena ke tu? Seru tak kena. Tapi Tok Janggut sendiri kena malam. Dia orang kata tak look dengan gapa-gapa senjata. Kena tak kena, ambo tak cara. Hak paling penting, orang kita boleh lari ke diri. Tu pun nasib baik saja pada tiktok dia. Siapa lagi suruh hidup lagi? Ambo tak tahu sangat. Tapi, istilah ambo, mayat hak bayi tak pasal putih tu, tak ada abah sahaja dia. Lagi siapa lagi? Oh, mak Samad tak ada juga. Mereka belum gugur. Harapan belum mati. Kau jumpa Pak Samai? Dia di Malawi. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan Abbas? Dia kumpul orang bersama kaki. Dia bersama Jerman dan Muslim. Abbas, dia bukan orang-orang. Dia berani. Dia saudara kita. Pengorbanannya tak akan sia-sia.